kita ada teh atau ada tolong kerang di masjid. Lecang daripada Malaysia. Dia duk titang, duk letak waktu titang ke siang masjid kita. Diorang sebelum ni dah pernah lagi nak pakai sound system yang datang daripada Malaysia ni. Masjid ni pilih barangan daripada Malaysia. Okay Wan, awak muka je tu Wan. Apa nasi? Oh, lapak nasi. Siap. Assalamualaikum Salam dari negara Thailand. Alhamdulillah, kami di sini di Satun, Thailand. Perjalanan kami ke Satun, Thailand daripada Selangor. Jadi kami ada tugasan. Kami dipanggil ke sini buat apa tahu? Buat upgrade keseluruhan sound system yang ada di masjid ini, bermula daripada rack system, speaker dalam, speaker koridor, speaker menara dan juga speaker tambahan dan juga mikrofon. Ini dia main rack system yang gunakan sekarang ni. Di masjid ni gunakan ni. Ini speaker yang asal yang gunakan sekarang di masjid ni. Ini dia time untuk fitting speaker sebelum pasang. Lo 1, 2, 3 tes tadi yang belum makan tes dua tu kau boleh Put pasang tai dah man. Pasang tai. Bagi JK test mic wireless ni. Tadi dah test mic ni. Daripada masjid ni kita bawa mic ni sepanjang jalan sana. Test mic. Okey dah bang. Okey. Toleh. Semua ada, Tong Khatib ada, Tuan Imam ada. Tamrat pun ada. Tugasan hari ni kita panjat bumbung dan juga menara Masjid Pancalung ni tu dia. Kita pasang 4 biji horn nak kasih gegar Satun Thailand ni. Macam saya bersama dengan Haji Hamad Lang Putih. Beliau adalah Bilal Masjid Al-Mukarramah Sedia Masalah. Yang memanggil kita orang buat sound system di masjid kampung beliau ni. Ini dia penutup kerja-kerja dan tugasan kami di masjid di Satun ni. Dia orang buat kenduri seekor kambing buat macam majlis makan-makan untuk kita orang sebelum kita balik ke Malaysia. Siap kambing tau. Tak hadul tengok. Kerja-kerja pemasangan speaker horn dekat menara ni dah settle. Sekali lagi kita nak test semua sound system yang dah dipasang dekat masjid ni. Macam nak dengar kan? Sekejap lagi lah. Alhamdulillah, tugasan kami di Masjid Darul Jannah Satun ni pun telah selesai. Mengikut jadual, kita dah pasang keseluruhan sound system fully upgrade menggunakan digital mixer. Kita dah menggunakan power sequencer. Kemudian kita telah pasang keseluruhan power amp yang mencukupi untuk speaker-speaker yang telah dipasang. Di sini menggunakan power regulator
kerana voltage yang digunakan di Thailand ni tak sama macam di Malaysia. Dah pasangkan mikrofon yang baru untuk khatib, untuk imam, untuk Bilal. Kita dah pasang 4 speaker di dalam ruangan solat. Kemudian kita dah pasang keliling, ada 8 unit speaker di koridor masjid ni. Kemudian kita dah set up speaker di menara dan kita tambah satu lagi horn untuk ruangan di jalan raya. Alhamdulillah, terima kasih pada semua. Terima kasih pada mereka yang telah mempercayai dan memberi tugasan kepada kami untuk buat masjid di luar negara daripada Malaysia ni. Ini kali pertama kami di sini. InsyaAllah Thailand. Jumpa lagi. Assalamualaikum.